Sama. Yes. Fresh kasut. Nah, kan. Dia pin. Lawan dia kan? Dia lawan. Dia gunakan. Tapi tengok pada emas lah kalau Emas warna kuning. Saya pakai gown warna biru. Either one lah. Kalau nak terang lagi, colour ni. Inilah kot, general sikit. Dia punya fin warna putih. Tak matching langsung. Maksudnya kita kena beli set baru. Semua dari atas sampai bawah. Alright, clear. Yang biru tu saya pakai ni. Dah pakai dah Tom? Dah, ni saya beli kat sini. Okey. Okey, so far okey. Belum dah lagi lah. Baru hari tu beli kat sini juga. Orang baru nak pergi ambil free diving punya course dekat Nusa Penida. Free diving ni sebab bila dah tak ada nafas saya boleh naik. Kalau Dia scuba, tak ada nampak tak sampai atas kan? kalau scuba saya Scuba lagi tu. Ada je benda tu. Okey, jap check, jap check. Dia bukannya turun-turun macam tu, dia ajar je okey. Low on air berapa, macam mana, macam tu dia ajar lah. Kan yang Free diving. free diving macam tu. boleh lah saya pakai ni lah. Ada pin. Ada pin. Sarung pada sini. So habis. Dia macam ni lah. Keluar lain lah. Pakai legging, boleh legging. Tak pakai seluar pun boleh. Tak pakai seluar pun boleh. Boleh. Belajar cooking kan. Dia kena suara saya. Mana ada? Oh, dia tu pun nak zop tu. Faham. Macam-macam beli. Dia beli emas je. Tak payah tipu lah. Okey lah tu memang basic. Kita macam wetsuit tak nak sewa. Ya, hygiene lah. Jadi tak pergi shopping. Okay, kawan. Go through bucket list one by one. Okay, thank you. Bye.